Kota Kinabalu, Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Datuk Seri Haji G. Noor, menegaskan komitmen untuk terus membawa Sabah ke tahap yang lebih tinggi menerusi dasar pembangunan berterusan dan semangat perpaduan dalam kalangan kepimpinan kerajaan negeri serta parti gabungan menjelang pilihan raya negeri ke-17. Beliau berkata, kesemua kepimpinan parti sebulat suara menyatakan komitmen penuh untuk memastikan kemenangan gabungan rakyat Sabah bersama kerajaan perpaduan demi mengekalkan kestabilan politik, kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat negeri ini. Katanya lagi, kita telah membuktikan kemampuan mentadbir dengan baik melalui dasar Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ dan dengan sokongan rakyat, kita akan terus mengangkat Sabah ke tahap yang lebih tinggi. Beliau turut menekankan bahawa perpaduan dan kesetiaan dalam kalangan pimpinan serta sokongan rakyat akan menjadi kunci utama kepada kemenangan GRSPH dalam pilihan raya kali ini.